Manfaat terbesar emas adalah bila tuan-puan ada simpanan dalam tangan tuan-puan. 84% daripada rakyat Malaysia tak ada simpanan tetap. Dah kerja bertahun-tahun tapi tetap ada masalah kewangan. Dengan tuan-puan ada simpanan dalam bentuk emas fizikal seperti 10 dinar macam ini, tuan-puan dah ada sekurang-kurangnya RM25,000 dalam simpanan. Siapa yang ada gold bar 100 gram macam ini pula, simpanan dah ada sekitar RM59,000. Jadi macam mana emas dapat bantu tuan-puan menyimpan dengan lebih mudah? Sebab tuan-puan dah alihkan simpanan dalam bentuk duit ke dalam bentuk emas yang sukar untuk tuan-puan belanjakan. Nombor akaun bank membuatkan tuan-puan rasa berduit dan perasaan berduit inilah yang menyebabkan tuan-puan sukar untuk menyimpan. Bayangkan jika nilai 100 gram ini bukan dalam bentuk emas. RM59,000 boleh menyebabkan emosi dan nafsu tuan-puan ingin berbelanja dan akhirnya simpanan tak bertahan dan habis dibelanjakan. Emas dari sudut psikologi menyebabkan kita rasa sayang untuk jual. Ini bukan sahaja bantu untuk tambahkan simpanan, tapi juga menyelamatkan duit daripada penyakit boros. Jadi bagi yang ingin kukuhkan kewangan dengan simpanan dalam bentuk emas fizikal seperti ini, tuan-puan boleh terus isi borang sign up ataupun tekan link di profil saya untuk daftar Economist Public Code. Saya akan bantu tuan-puan dengan langkah dan cara simpanan emas yang terbaik. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan kewangan.